Bumi tu apa? Saya ingin tahu tentangnya. Nama kamu Aiman kan? Suara siapa tu? Ya, saya Aiman. Sayalah Bumi yang Aiman mahu kenal. Aiman, jom. Mari saya bawa kamu untuk belajar tentang diri saya. Bumi, kamu bukan mendatar kan? Bukan, saya ini berbentuk bulat hampir sfera dengan lautan yang luas dan daratan yang berbeza-beza jenis permukaannya. Mari kita teruskan perjalanan kita menuju ke angkasa untuk melihat di mana saya tinggal. Jika kamu nak tahu, Bumi merupakan planet ketiga dari Matahari. Jika Aiman nak tahu betapa pentingnya Bumi ini mempunyai atmosfera untuk melindungi hidupan di dalamnya. Ia melindungi kehidupan di bumi dengan menyerap sinaran ultraungu berbahaya, mengawal suhu permukaan bumi serta menghalang objek angkasa daripada terus jatuh ke bumi. Atmosfera juga membekalkan gas yang diperlukan untuk kehidupan seperti oksigen dan menjadi medium untuk fenomena cuaca seperti angin dan hujan. Bumi juga merupakan satu-satunya planet yang mempunyai kehidupan seperti haiwan dan manusia. Saya nak pesan ni kepada Aiman bahawa manusia perlu je menjaga bumi untuk masa depan mereka. Ia kan warisan kita.